Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nadira, wartawan cilik TV PSSSA Batu 38. Pada hari ini, sekolah telah mengadakan majlis Khatam Al-Quran dan World Quran Hour. Jom! Saya bersama rakan-rakan yang diraihkan. Apakah perasaan anda diraihkan pada hari ini? Perasaan saya pada hari ini, saya sangat rasa gembira dan bangga kerana mendapat menghatam Al-Quran pada sepanjang Ramadan. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih. Saya bersama kawan-kawan yang diraihkan. Apakah perasaan kawan-kawan yang diraihkan pada hari ini? Seronok!